Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, baiklah pada video kali ini kita akan menyampaikan sedikit tentang keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Allah Isa pun memohon kepada Allah agar dia dijadikan salah seorang daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak kelebihan-kelebihan tersebut, diantaranya yaitu yang kita damba-dambakan berupa syurga. Perlu kita ketahui yang bahwa yang paling banyak penghuni syurga, penduduk syurga adalah dari golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau menjelaskan ahlul jannati yaumal qiyamah mi'atu wa ishruna saffan. Hadhil ummatu min dalik samanuna saffan. Oleh Rasulullah menjelaskan ahli syurga di hari kiamat nanti dikumpulkan menjadi 120 saf, 120 baris. Daripada 120 saf tersebut, 80 saf menjadi saf umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita buat persentasenya, maka umat Rasulullah dari 120 berarti 2/3 dari 120 umat Rasulullah menjadi penghuni syurga. Itu kelebihannya. Kemudian perlu kita ketahui juga yang bahawa syurga tidak akan dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk terlebih dahulu. Keterangannya sesuai dengan penyampaian beliau dalam sebuah hadis, yaitu innal jannata hurrimas 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha, kata Rasul. Sesungguhnya syurga itu diharamkan kepada para nabi-nabi sehingga aku masuk ke dalamnya. Wa hurrimas 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dan diharamkan kepada umat-umat yang lain sehingga umatku masuk terlebih dulu. Jadi inilah salah satu dari sekian banyak kelebihan dan istimewanya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, marilah kita jalankan sunnah-sunnah Nabi, kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, dan jangan lupa bersalawat, perbanyaklah salawat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.